Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dalina Natasha binti Darul Nazri, nombor matrik 301975, ingin membentangkan tajuk sejarah dan latar belakang bandar Alor-Star. Alor-Star ialah ibu negeri Kedah dan antara bandar tertua di Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1735 oleh Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin II. Sejak awal, ia berperanan sebagai pusat pentadbiran, perdagangan dan pertanian, terutamanya kerana kedudukannya yang strategik berhampiran sempadan Thailand dan di Sungai Tebing Kedah. Sebagai pusat utama dalam kawasan jelapang padi Malaysia, Alor-Star menjadi nadi kepada pertanian moden yang menggabungkan teknologi seperti mekanisasi dan sistem pengairan pintar. Infrastruktur penting seperti lebuh raya Utara Selatan dan lapangan terbang Sultan Abdul Halim pula telah mengukuhkan kedudukan bandar ini sebagai hub logistik dan perdagangan. Alor-Star kini mengalami peralihan ekonomi daripada pertanian tradisional kepada sektor yang lebih pelbagai seperti pembuatan makanan, kesihatan dan pendidikan. Kawasan perindustrian seperti Mergong dan Alor Mengkudu menjana peluang pekerjaan, manakala institusi seperti Universiti Utara Malaysia dan Queen merangsang pertumbuhan penduduk bandar melalui kemasukan pelajar dan tenaga kerja muda. Untuk menjadi sebuah bandar yang mampan dan berdaya huni, pelbagai usaha telah dijalankan termasuk pemuliharaan tapak warisan, pembangunan semula kawasan terbiar dan penambahbaikan sistem pengangkutan awam. Secara keseluruhannya, Alor-Star bukan sekadar pusat pentadbiran, malah enjin pembangunan wilayah utara yang memerlukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial dan kelestarian alam sekitar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Putri Sinta binti Sajrubin dengan nombor matrik 298532. Baiklah, dalam bahaya ini saya akan mengulaskan beberapa isu utama yang timbul akibat daripada urbanisasi dan perindustrian yang pesat di bandar Alor-Star Kedah. Pertama sekali, berlakunya peningkatan kepadatan penduduk merupakan antara masalah paling ketara yang berlaku di bandar Alor-Star. Kerana Alor-Star sebagai sebuah ibu negeri Kedah semakin menerima kemasukan penduduk dari kawasan luar bandar ke kawasan bandar yang berhijrah untuk mencari peluang pekerjaan, pendidikan dan kemudahan yang lebih baik berbanding di kawasan luar bandar. Namun begitu, pertumbuhan penduduk yang pesat ini tidak dapat diimbangi dengan penyediaan perumahan yang mencukupi. Kemudian, akibatnya berlaku kekurangan perumahan mampu milik terutamanya bagi golongan B40 dan juga golongan M40. Hal ini berlakunya menyumbangkan kepada pembentukan kawasan setinggan dan berlakunya tekanan terhadap infrastruktur yang sedia ada. Baiklah, kita pergi ke bahagian yang kedua adalah masalah kedua yang sering dibangkitkan ialah berlakunya kesesakan lalu lintas, terutamanya di kawasan pusat bandar dan juga pasar-pasar raya. Jalan-jalan utama seperti di sekitar Pekan Rabu, Jalan Putra dan juga sekitar Alor-Star Mall sering berlakunya kesesakan terutamanya pada waktu-waktu kemuncak iaitu pada waktu pekerjaan. Ini disebabkan berlakunya peningkatan bilangan kenderaan persendirian, kurangnya sistem pengangkutan awam yang efisien juga yang berlaku kesesakan lalu lintas ini. Selain itu, perancangan bandar juga tidak teratur turut memburukkan keadaan ini. Baiklah, kita pergi kepada masalah yang ketiga. Berlakunya proses perindustrian juga memberi kesan negatif terhadap kualiti alam sekitar, khususnya dari segi udara dan juga air. Contohnya, berlakunya pelepasan asap daripada kilang-kilang dan pembangunan kawasan perindustrian seperti di Mergong telah menyumbang kepada pencemaran udara. Di samping itu, sisa-sisa industri yang tidak dirawat dengan baik dan juga tidak terkawal dengan sempurna turut berlakunya mencemarkan sungai-sungai berdekatan sekaligus menjejaskan ekosistem setempat dan kesihatan penduduk. Akhir sekali, wujudnya ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan bandar dan juga luar bandar. Tumpuan pembangunan yang lebih kepada kawasan bandar menyebabkan kawasan pinggir bandar atau kawasan luar bandar tertinggal daripada segi kemudahan asas seperti peluang pekerjaan dan juga pelaburan. Ketidakseimbangan ini bukan sahaja mewujudkan sosioekonomi, berlakunya jurang sosioekonomi, tetapi juga menyebabkan penghijrahan besar-besaran daripada luar bandar ke bandar. Seterusnya, memburukkan lagi masalah seperti berlakunya kepadatan penduduk sebentar saya terangkan tadi. Secara keseluruhan, walaupun pembangunan membawa banyak manfaat bagi rakyat ataupun penduduk, namun ia perlu diurus dengan lebih bijaksana agar tidak menjejaskan kualiti hidup penduduk dan kelestarian alam sekitar. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terdapat beberapa penyelesaian terhadap masalah kesesakan dan sistem pengangkutan. Yang pertama ialah penambahbaikan infrastruktur jalan raya, di mana jalan utama perlu diperluaskan dan laluan pintasan perlu dibina untuk mengurangkan trafik ke pusat bandar. Sebagai contoh, melebarkan jalan langgar dan jalan stadium serta membina bypass di kawasan pinggir bandar.
Yang kedua ialah pengangkutan awam yang bersepadu dan mesra pengguna, di mana perluasan perkhidmatan MyBus dan penggunaan hub integrasi pengangkutan dapat mengurangkan kebergantungan pada kenderaan peribadi. Contohnya, membina terminal integrasi berhampiran Aman Central dan memperluaskan laluan MyBus ke Kuala Kedah dan Pokok Senang. Selain itu, terdapat beberapa langkah untuk mengurangkan pencemaran industri dengan polisi hijau dan teknologi mesra alam. Yang pertama ialah polisi hijau dan insentif teknologi bersih, di mana galakkan kepada industri untuk guna teknologi mesra alam dengan sokongan insentif. Misalnya, skim pengecualian cukai untuk kilang yang guna penapis asap dan rawatan sisa tertutup. Yang kedua ialah audit alam sekitar dan pensijilan ISO, di mana pemantauan berkala untuk memastikan amalan lestari dalam industri. Sebagai contoh, pensijilan ISO 14001 untuk kilang di kawasan perindustrian Mergu. Seterusnya, strategi meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang pertama ialah program keusahawanan dan latihan kemahiran untuk golongan B40, di mana peningkatan pendapatan dan mobiliti sosial melalui bantuan ekonomi mikro. Contohnya, perluasan program tekun dan yapin kepada komuniti derga dan pengkalan kundur. Yang kedua pula, pembangunan kemudahan sosial komuniti, di mana ia mewujudkan persekitaran hidup yang sihat dan berinteraksi. Yang kedua pula, pembangunan kemudahan sosial komuniti, di mana ia mewujudkan persekitaran hidup yang sihat dan berinteraksi. Misalnya, pembangunan taman komuniti, perpustakaan digital dan pusat riadah di bandar dan luar bandar. Assalamualaikum, nama saya Ainur Kemalisa binti Abdul Muhaimin, nombor matrik 299241. Hari ini saya akan membuat kesimpulan ataupun rumusan berkaitan dengan urbanisasi dan perindustrian di Alor Setar. Proses urbanisasi ini telah membawa kepada pembangunan pesat bandar, namun pada masa yang sama telah mencetuskan pelbagai isu seperti kesesakan lalu lintas, pencemaran, kemusnahan kawasan hijau dan ketidakseimbangan pembangunan. Terdapat pelbagai penyelesaian yang dicadangkan dalam kajian ini melibatkan pembangunan mampan yang menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pemeliharaan alam sekitar dan kesejahteraan sosial. Antaranya termasuklah pelaksanaan bandar yang lebih sistematik dan pengawalan pembangunan guna tanah yang lestari. Penyelesaian ini penting bagi memastikan bandar Alor Setar tidak hanya berkembang dari segi fizikal dan ekonomi, malah memastikan kelestarian alam dan kualiti hidup penduduk dikekalkan untuk jangka masa yang panjang. Oleh itu, harapan utama terhadap pembangunan mampan di Alor Setar adalah pembangunan yang seimbang dan inklusif di mana setiap lapisan masyarakat mendapat manfaat tanpa menjejaskan ekologi. Secara keseluruhannya, pembangunan mampan di Alor Setar diharapkan menjadi bandar yang lebih lestari dan berjaya saing dalam era globalisasi. Sekian, terima kasih.